Jom kita lukis free body diagram untuk soalan ni. So kita lawan, you dengan I, kita lawan siapa lukis paling cepat. Okay? So are you ready? Take your pen and pencils. 1, 2, 3. Okay, soalan ni pasal inclined plane kan. So kita lukis dulu dia punya imaginary axis. Axis tu mesti sangat sebab dia inclined plane. So kita buat dot. Okay, 1 dot, 1 free body diagram kan. So paling senang sekali ada weight. Lepas tu on a perpendicular to surface kita ada normal force. Lepas tu dia ada acceleration turun bawah. Rough surface mesti ada kinetic friction. Okay, lepas tu force dia macam ni. Dia tak start daripada origin. So kita pindahkan dia ke sini. Force. Angle dia kat sini mesti sama kat sini lah. Okay, weight sini adalah theta 1. Hey, siap. So you dapat jawapan sama tak? Berapa saat you siap? Komen.